Masa depan lapangan terbang antarabangsa Kansai KIX di Osaka, Jepun yang diramal berdepan risiko tenggelam akibat mendapan tanah berterusan terus menjadi tanda tanya. Memetik laporan Daily Express, lapangan terbang yang dibina di atas dua pulau buatan di Teluk Osaka serta dihubungkan ke tanah besar menerusi jambatan sepanjang hampir 3 km itu dilaporkan mendap kira-kira 12 meter sejak pembinaannya. Usaha menyelamatkan KIX termasuk menaikkan tembok penahanan ombak dengan kos sekitar 117 juta pound, namun ada pakar berpendapat langkah itu tidak mencukupi. Pakar menjangkakan menjelang 2056 sebahagian kawasan pulau buatan KIX boleh mendap melebihi 4 meter sehingga hampir paras laut, sekaligus meningkatkan risiko banjir besar. KIX memainkan peranan besar kepada industri pelancongan Jepun dengan sekitar 25% pelawat asing ke Jepun masuk melalui lapangan terbang tersebut tahun lepas. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.